الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم عزم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal. Okey, Kak Di mulakan dia baca ayat 22 sehingga ayat 37 daripada surah Taha, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وتذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Barakallahu azim. Terima kasih Kak T atas bacaan ayat 22 hingga 37 yang mana surah ayat ni akan ditadaburkan oleh Puan Hajah Kartini. So Kak Tini dah bersedia sebab dah nampak tu ada share screen pun dah ada. So kalau macam tu kita tak payah nak lengahkan masa, jangan bazirkan masa. Terus daripada Kak Tini lah serahkan. Kak Tini boleh ya? Silakan Kak Tini. Kak Tini? Kak Tini belum buka buka mikrofon lagi tu. Kak Tini dah bersedia ke? Masih dalam proses lagi? Sebab mungkin share screen tu dilakukan oleh anak anda ke siapa? Kak Tini belum ada dekat situ lagi ke? Assalamualaikum Kak Tini. Tu baru buka. Baru buka suara, baru nampak wajahnya. Alhamdulillah. Silakan Kak Tini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita dapat berjumpa sekali lagi di dalam munajat pagi PRNK. Alhamdulillah. Apa yang saya akan tadabbur dan tazakkur dalam surah Taha ini mulai ayat 22 hingga 37. InsyaAllah sebelum saya bertadabbur dan bertazakkur, izinkan saya memberi pengenalan mengenai surah Taha ayat 22 hingga 37 ini, insyaAllah. Tadabbur surah Taha ayat 22 hingga 37 menerangkan tentang permohonan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi nabi dan dipertanggungjawabkan bersamanya dalam menyampaikan risalah. Ini menunjukkan keikhlasan dan tawaduk Nabi Musa, serta keajaiban tongkatnya yang menjadi ular iaitu naga, dan tangan putih bersih bersinar yang menjadi mukjizat untuk menentang Fir'aun. Ini menggariskan perbincangan tentang dakwah, keikhlasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, sebelum saya teruskan tadabbur dan tazakkur ini, saya teringat mengenai mukjizat Al-Quran yang ada dalam surah Taha ini, iaitu di mana Islamnya Saidina Islamnya Umar Al-Khattab. Di mana sebelum tu sahabat-sahabat, surah Taha ini diturunkan di Mekah, dan mempunyai 135 ayat. Ia termasuk dalam surah juzuk yang surah yang ke-20 dan mempunyai 135 ayat. Ia termasuk dalam surah yang ke-16. InsyaAllah. Jadi apakah mukjizat yang ada dalam surah atau surah Taha ini, di mana ada hubung kait dengan keislaman Saidina Umar Al-Khattab. Ini ada terdapat dalam Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yang diriwayatkan dalam Anas bin Malik. Jadi Saidina Umar Al-Khattab ini apabila keluar, apabila mengetahui bahawasanya terdapat beberapa sahabat yang telah masuk Islam, maka hatinya menjadi panas dan sentiasa marah. Dan apabila di antaranya satu peristiwa, iaitu saudara Islamnya, iaitu adik sendiri dan iparnya yang bernama Kabak, diketahuinya telah masuk Islam. Jadi beliau pun terus bergegas meluru ke rumahnya, dan didapatinya beliau sedang mendengar Kabak ini dan isterinya sedang membaca surah Taha, daripada, kalau ikut daripada ayat ni daripada 1 hingga 20. Apabila didengarnya dan merasa marah. Sampai di ayat Taha ayat 14 ni,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa aqimis sholata lil zikr. Jadi sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan daku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ini adalah surah Toha ayat 14. Apabila beliau mendengar dan apabila ternampak lembaran-lembaran yang ditinggalkan oleh Ka'bah, jadi beliau teringin untuk mengetahui apakah dalam lembaran-lembaran ini. Jadi sebelum diminta oleh Ka'bah, diminta oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, jadi Ka'bah kata maknanya kamu tidak suci, tidak boleh membaca dan memiliki lembaran tersebut. Daripada situlah Ka'bah ini telah berasa lembut hati bila mendengar ayat 1 hingga 20 ini, terutamanya ayat yang ke-14. Jadi apabila lembut hatinya, dia mengajak, Ka'bah mengajak untuk berjumpa Rasulullah SAW. Setelah dia berjumpa Rasulullah SAW, maka Islamlah ia. Boleh kabarkan bahawa keindahan dan mukjizat Al-Quran sebagai zikrullah ini, Ka'bah Sayyidina Umar Al-Khattab yang dengan bengisnya bila mendengar ayat Al-Quran dalam surah Toha ini menjadi lembut dan masuklah Islam. Ini sebagai mukadimah di mana berlakunya mukjizat Al-Quran dalam surah Toha. Sebelum kita meneliti dan bertadabbur, tazakur mukjizat Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran, insya-Allah. Dan perkataan Musa ini, sahabat-sahabat, terdapat 136 kali dalam Al-Quran. Ia adalah yang terbanyak dalam Al-Quran terdapat nama, terdapat kata Musa di dalam Al-Quran, insya-Allah. Sahabat-sahabat, ini sebagai panggil munasabah ayat. Sebelum kita masuk pada ayat cerita seterusnya, kita dengarlah sedikit mengenai ayat-ayat sebelum. Jadi di antara mukjizat yang ada dalam surah Toha adalah keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab. InsyaAllah dalam mukjizat oleh Nabi Musa ini, dalam ayat 22 hingga ayat 23, tadabburnya ialah Allah memerintahkan Musa untuk memasukkan tangannya ke ketiak, lalu keluar dalam keadaan putih bersinar tanpa cacat. Sini ada dua perkara pelik yang berlaku ceritanya dalam Al-Quran oleh Nabi Musa. Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu, nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat, sebagai satu mukjizat lain. Perkataan yang ada dalam ayat wad'mum yadaka ila janahika tahruj. Jadi sini perkataan janaka sebenarnya bermaksud tepak. Jadi maksud dalam ayat ini adalah ketiak. Tapi dalam bahasa Quran adalah bahasa yang lembut. Jadi Allah tidak gunakan perkataan ketiak dalam ayat ini. InsyaAllah dalam ayat 22 hingga 23 ini berlakunya satu mukjizat. Adanya satu mukjizat menjadikan tangan putih. Ayat 22 hingga 23 ini. Jadi tazakur yang kita dapat daripada ayat 22 hingga 23 ini adalah mukjizat ini, sahabat-sahabat, bukanlah sekadar sihir, melainkan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ayatul ukhra, untuk menguatkan keyakinan Musa sebelum menjalankan misi besar
Ini mengajarkan bahawa dalam menjalankan amanah, persiapan spiritual dan bukti kebenaran sangatlah penting. Allah, sahabat-sahabat. Tangan Musa memancarkan cahaya putih tanpa cacat. Ini adalah bukti kedua bagi Nabi Musa AS, iaitu bahawa Allah memerintahkan kepadanya agar memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 32 yang bermaksud, masukkanlah tanganmu ke leher majumu dan akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dakaplah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan kau tunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan, Musa mengeluarkannya demi Allah seakan-akan berupa pelita. Musa pun menyedari bahawa dia berhadapan dengan Rabbnya. Maka dari itu Allah berfirman, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Sebelum tu sahabat, saya minta maaf, saya perlu bacakan terjemahan sebenarnya daripada ayat 22 hingga 37. Daripada terjemahan ayat yang telah dibacakan oleh Kak T tadi, daripada ayat, saya sengaja buat daripada ayat 21 kerana dalam tadabbur biasanya kita ada kaitan ayat sebelum dan ayat selepas. Jadi insya-Allah dalam terjemahan ayat, Allah berfirman, tangkaplah akan dia dan janganlah engkau takut. Kami akan kembalikannya kepada keadaannya yang asal. Dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu, niscaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada kecacatan sebagai satu mukjizat yang lain. Berlakunya yang demikian itu kerana kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Jadi sahabat-sahabat, jadi ayat 22 dan 23 ini saya telah tadabbur dan tazakkur tadi, yang kita sambung ayat 24 terjemahannya. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah tugasku dan lepaskanlah simpulan daripada lidahku supaya mereka faham perkataan. Dan jadikanlah bagiku seorang penyokong daripada keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya dan libatkanlah dia dalam urusanku supaya kami sentiasa bertasbih kepadamu. Seterusnya terjemahan ayat 34 hingga 37. Dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu. Sesungguhnya engkau sedia melihat dan mengetahui keadaan kami. Allah berfirman, sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa. Dan sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu pelbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini. Ayat selepas tu, ketika kami ilhamkan kepada ibumu perkara yang perlu dilakukan. Sahabat-sahabat, minta maaflah. Sepatutnya dalam tadabbur ni memang kita kena baca terjemahan dahulu. InsyaAllah sebagai pengenalan tadabbur surah Taha ayat 22 hingga 37 saya telah bacakan tadi, dan insyaAllah tadabbur dan tazakkur ayat 22 dan ayat 23 saya telah huraikan tadi. InsyaAllah di sini juga tangan Musa memancarkan cahaya putih tanpa cacat, saya bacakan. Jadi insyaAllah perintah menghadapi Fir'aun dalam ayat 24.
Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Jadi pergilah kepada Fir'aun ni salah satu tugas dan cabaran utama Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Ini adalah tugas yang amat mencabar. Baginda keluar dari Mesir kerana melarikan diri dari Fir'aun. Dan sekarang, sahabat-sahabat, baginda kena berjumpa balik dengan Fir'aun. Dan kali ini untuk, lain tak bukan adalah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Jadi kerana dia sangat melampaui batas ini, kepada Nabi Musa kena juga pergi berdakwah kepada Fir'aun. Mengapa? Kerana dialah yang menjadi ketua pada masa itu, dalam kerajaan Mesir. Jadi kerana Fir'aun ini adalah ketua syirik, ketua syirik penduduk Mesir. Jadi dengan arah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Musa pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah kepada Fir'aun. Jadi tadaburnya Allah secara langsung memerintahkan Musa pergi menemui Fir'aun kerana ia telah melampaui batas. Jadi tazakur daripada ayat 24 ini, dakwah sahabat-sahabat harus menyasar pusat kekuasaan jika terjadi kezaliman yang melampaui batas. Keberanian Musa muncul bukan kerana kekuatan peribadi. Ia lain tak bukan adalah kerana ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ayat 24. InsyaAllah kita sambung pada ayat 25 hingga 28. Di sini Astagfirullahaladzim. Ayat 25 hingga 28 ini adalah doa. Doa kelapangan hati dan kelancaran lisan. Apabila Fir'aun dalam keadaan yang sombong, bongkak dan berlaku zalim terhadap rakyat di Mesir, jadi Allah perintahkan Musa untuk berdakwah. Jadi sebelum Nabi Musa AS bertemu dengan Fir'aun, jadi ada diabadikan dalam surah Toha ini, dalam ayat 25 hingga 28, iaitu qala, itu dalam kata-kata. Jadi Rabbis rahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, apa yang Allah tugaskan kepada Nabi Musa adalah satu tanggungjawab yang amat berat. Baginda sudah terasa beratnya tugas itu sebab dia memang amat kenal dengan Fir'aun. Ini kerana Nabi Musa dibesarkan dalam istana Fir'aun. Apabila dihanyutkan dalam sebuah peti dan dijumpai oleh isterinya Asiyah. Jadi Nabi Musa pun dipelihara daripada kecil hinggalah besar. Hinggakan pada suatu hari telah meninggalkan Mesir. Jadi apakah doa? Jadi Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah agar dikurniakan kelapangan dada, dipermudahkan urusan dan diberikan kepasahan bertutur. Perkara ini telah direkodkan dalam Al-Quran dalam firman Allah. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah bagiku urusanku. Lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataan. Masya Allah. Jadi Nabi Musa menggunakan perkataan sadri, iaitu dada. Dia tidak menggunakan kata hati kerana dada lagi besar dari hati. Maka Nabi Musa pun berdoa supaya Allah memperkukuhkan apa-apa sahaja yang perlu dikukuhkan, bukan sahaja hatinya. Jadi maksud doa ini supaya Allah menetapkan hatinya terima tugas kerana hendak berdakwah kepada Fir'aun. InsyaAllah sahabat-sahabat, doa ini biasa kita baca. Tadi pun sebelum saya memulakan bertadabbur bertazakur ini, saya memulakan juga dengan doa ini.
Jadi macam kebiasaannya lah. Kalau doa ini kita kata doa Nabi Musa. Ya. Dan segala pembelajaran pada asatidz-asatidz di sekolah tu, di mana-mana boleh kita nak memulakan suatu aktiviti ke, suatu ceramah ke, kita memulakan dengan doa Rabbi Ishrah li sadri. Ya. Jadi di sini ya, sahabat-sahabat, bila kita bandingkan permintaan Nabi Musa ini dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dia lapangkan dadanya. Tetapi ya sahabat-sahabat, kepada Nabi Muhammad, baginda tidak minta pun Allah sudah lapangkan. Ini perbezaan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad telah dilapangkan dalam surah Al-Insyirah. Ya. Sebab itu, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu ya Muhammad? Ini perbezaan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa biasanya dia bersifat panas baran. Jadi sebab itu doa kelapangan bagi hati dan kelancaran lisan Nabi Musa sentiasa diambil perhatian oleh dirinya sendiri. Nabi Musa memohon agar dadanya dilapangkan dan urusannya dimudahkan dan kelakuannya lidahnya dilepaskan agar kaumnya faham. Jadi tazakur daripada doa ini daripada ayat 25 hingga 28 akan maklum kemudiannya. Jadi dalam ayat 24 ini, dan mudahkanlah bagiku tugasku. Dalam doa ini Nabi Musa mengatakan bahawa tugasku. Dalam ayat 27 pula, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Kalimah di sini wahlul uqdatam min lisani. Uqdatam di sini bermaksud ikatan atau simpulan. Jadi Nabi Musa sentiasa berdoa kepada Allah untuk merungkaikan simpulan lidah. Dan ayat 28 pula kepada perintetan doa ayat 25 hingga 28 supaya mereka faham perkataanku. Yafqahu qawli, supaya mereka faham tablighku. Tabligh di sini adalah dakwah baginda Nabi Musa alaihissalam. Jadi maknanya ayat ini kena kita baca apabila hendak tabligh. Mula nak tabligh kepada orang ke, sebagaimana saya dah maklum tadi, kita serahkanlah kepada Allah SWT supaya kita mendapat petunjuk. Yafqahu diambil dari perkataan faqahu yang lebih tinggi lagi dari makna faham. Ianya bermaksud benar-benar faham dengan apa yang telah disampaikan. InsyaAllah saya pun mintalah, memohon pada Allah SWT agar sahabat-sahabat faham apa yang saya sampaikan. Dan ilmu saya pun tidaklah seberapa, hanya sekadar ialah apa yang sekadar kita tahu kita sampaikan. Jadi dalam doa ini Nabi Musa berdoa semoga Allah mengizinkan mereka dan dengar dakwah baginda. InsyaAllah, kerana doa inilah sebagai satu senjata bagi orang-orang mukmin. Jadi tazakur daripada ayat 25 hingga 28 ini, doa ini menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin. Meskipun sudah diberi mukjizat, kita faham bahawasanya Nabi Musa ada 2 mukjizat yang diberi khas oleh Allah SWT. Jadi walaupun begitu, Musa alaihissalam tetap merasa butuh bantuan Allah untuk mengendalikan emosi supaya lapang dada dan berkemampuan berkomunikasi yang lebih baik dan efektif demi keberhasilan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ini doa yang telah saya berikan tadi. Jadi seterusnya dalam ayat
29 hingga ayat 35. Ayat 29, Nabi Musa minta lagi pada Allah SWT. Jadi Nabi Musa tambah lagi permintaannya. Ya, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku. Setelah dilapangkan dada, permudahkan tugas, daripada kaku berlidahnya, berlisan, dan faham perkataan apa yang Nabi Musa sampaikan. Jadi seterusnya Nabi Musa AS memohon pula pembantu. Ini dinyatakan dalam ayat 29 hingga 35. Dan jadikanlah bagiku seorang penyokong. Siapa dia? Iaitu Harun. Dalam riwayat, Harun ni sebenarnya adalah adik-beradik Nabi Musa AS. Ayat ini, dalam ayat dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku. Ayat ini mengajar kita untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain untuk menanggung bersama tugas yang amat berat. Sebab bertugas berdakwah untuk menyeru Fir'aun ini bukanlah perkara yang mudah. Jadi Nabi Musa pun memohon kepada Allah SWT, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluarga. Kalau kita lihat mengapa Nabi Musa AS meminta Harun AS memohon sebagai sahabat untuk berdakwah. Jadi oleh kerana Nabi Musa ni berendah diri, walaupun Allah telah pilih dia tidak rasa dia tidak perlukan pertolongan lagi. Kalau kita mungkin kita sangka sudah cukup kuat Nabi Musa AS ini. Tapi sebab tu Nabi Musa berasa rendah diri, meminta pertolongan pada Allah SWT agar Nabi Harun dijadikan sebagai pembantu, dan dijadikan dan minta kepada Allah juga untuk diangkat sebagai Nabi. Jadi pengajaran dalam perbuatan Nabi Musa ini, Allah akan berikan pembantunya. Oleh kerana dalam pertolongan Allah, Allah akan menjayakan perancangannya. Sebab perancangannya untuk berdakwah pada Fir'aun. Kalau kita lihat contoh, bukan contoh, perbandingan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa AS ini, Nabi Muhammad juga memerlukan pembantu. Walaupun seorang Nabi, baginda masih memerlukan pertolongan juga. Nabi Muhammad pernah bersabda bahawa pembantunya di dunia adalah siapa? Masya Allah. Selain bukan adalah Umar tadi, Umar Al-Khattab dan Khalifah pertama Abu Bakar. Jadi ini mengajar kita bahawasanya, sahabat-sahabat, kita tidak ada kurangnya kalau kita memerlukan pembantu. Jadi ingatlah, semua adalah manusia. Jadi kita perlukan pembantu. Ingat dalam The Saving Ummah pun, dalam PRNK, perlulah pembantu-pembantu Hawariyun untuk menegakkan agama Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, daripada ayat 29 hingga ayat 35 ini, iaitu siapa pembantu yang diminta oleh Nabi Musa AS, lain tak bukan adalah Harun saudaraku. Ini dalam ayat 30. Harun akhi. Jadi dalam ayat ini Nabi Musa AS meminta Harun sebagai pembantunya. Iaitu di mana Harun ini dalam riwayat 3 tahun lebih tua dari Nabi Musa, iaitu sebagai abang lah. Jadi perkataan akhi iaitu Harun akhi, saudaraku. Akhi adalah untuk menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Harun sebagai adik-beradiknya. Dan ayat 31, Nabi Musa memberikan hujahnya. Kenapa dia memerlukan Nabi Harun untuk membantunya? Supaya kuatkanlah dengan sokongannya, iaitu pendirian. Asdud bihi. Jadi asrul bermaksud sebagai tulang belakang. Jadi nama Harun, Nabi Harun
adalah seorang yang petah bercakap. Jadi ini sebagai pembantu pada Nabi Musa alaihissalam. Kerana ceritanya Nabi Musa ni dia bergagap dalam ayat yang disebutkan. Kemudian dalam ayat 32, dan jadikanlah dia turut bertanggungjawab dalam urusanku. Maka maknanya dalam ayat ini Nabi Musa memohon pada Allah supaya Nabi Harun dapat diangkat menjadi Nabi. Seperti saya sebutkan tadi. Bukanlah setakat pembantunya sahaja. Supaya mereka boleh berkongsi tanggungjawab dalam menjalankan tugas dakwah yang berat itu. Dakwah ni bukannya perkara ringan. Dan kita dalam BRNK ni pun kita berdakwah sama ada dakwah dimulakan dengan baca, kemudian faham. Faham untuk faham ni lah kita dalam tadabbur, tazakur. InsyaAllah bagaimana yang kita adakan dalam aktiviti munajat setiap pagi dalam seminggu tu, tadabbur dan tazakur kita tidak tinggalkan. InsyaAllah. Dan ayat 32 inilah. Dan jadikanlah dia iaitu Harun untuk bertanggungjawab dalam urusannya. Dan ayat 33. Kainusabbihaka katsira, supaya kami sentiasa beribadat dan memujimu. Ayat 30. Dan ayat 34 pula, iaitu dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu. Wa nad'uka katsira. Dan Nabi Musa berjanji yang mereka berdua akan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi dalam hal ini, dalam ayat 24 ini, supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu ini, jadi zikir ini sebagai satu zikir, zikir adalah seperti dalam bentuk tenaga yang dapat menguatkan tugas-tugas dakwah kita. Maka dalam kita menjalankan tugas dakwah, sahabat-sahabat, hendaklah kita selalu mengingati Allah, iaitu berzikir. Di tasbih adalah satu bentuk zikir. Dalam ayat 35, innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau adalah sedia melihat dan mengetahui hal ehwal kami. Nabi Musa alaihissalam, Allah memilih Nabi Harun sebagai Nabi. Akhirnya telah diangkat menjadi Nabi. Dan Allah sentiasa melihat mereka berdua dan selama ini Allah lah yang telah menjaga mereka. Sahabat-sahabat, dalam perbuatan kita seharian, sama ada sehari ke, mingguan ke, bulanan hinggalah ke akhir hayat kita, sebenarnya Allah sentiasa melihat kita. Di sini diakui oleh Nabi Musa alaihissalam bahawa Allah sentiasa mengawal mereka dan menjaga mereka berdua, di mana mereka berdua adalah di bawah takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana Allah SWT menyelamatkan juga Nabi Harun dari dibunuh oleh tentera Fir'aun. Jadi inilah wasilah yang digunakan dalam doa baginda. Sunnah para Nabi menggunakan wasilah dalam berdoa dengan tawasul yang dibenarkan. Menggunakan nama-nama Allah dan memuji Allah dengan menyebut kekuasaan. Jadi tazakur daripada ayat 29 hingga ayat 35 ini sahabat-sahabat. Pentingnya kolaborasi, iaitu bekerjasama, berkaitan, kesinambungan dan dokongan keluarga dalam perjuangan. Sebagaimana yang ditunjukkan, yang dibinta oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa mengakui kelebihan Harun dalam hal ini untuk menutupi kekurangannya. Bertujuan agar mereka bisa lebih banyak bertasbih dan mengingati Allah bersama-sama. InsyaAllah. Apakah jawapan dan jaminan Allah SWT? Ini terdapat dalam ayat 36 hingga 37. Tadabbur daripada ayat 36-37 ini, Allah mengabulkan semua permintaan Nabi Musa alaihissalam.
dan mengingatkannya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan sebelumnya. Tazakur daripada ayat 36 hingga 37 ini, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh mengingat kembali pertolongan Allah di masa lalu. Seperti saat Nabi Musa ketika bayi. Dia dihanyutkan dalam sebuah peti. Ini adalah cara untuk mempertebalkan rasa syukur dan kepercayaan diri di masa ini. Sahabat-sahabat, jadi dalam ayat 36 hingga 37, tazakurnya adalah Allah tidak meninggalkan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Jadi dalam hal ini, Nabi Musa AS meminta permintaan banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawapan dan jaminan Allah ini telah dihuraikan dalam ayat 36 hingga 37. InsyaAllah, sahabat. Jadi Allah kata bahawa sebelum itu pun dia sudah memberi banyak pemberian kepada Nabi Musa. Jadi dan demi sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu berbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini. Ini dan ayat 37. Jadi walaqad mananna alaik marratan ukhra. Di sini demi sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu berbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelumnya. Jadi walaqad di sini dan demi sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu berbagai nikmat, iaitu perkataan mim nun, mana dalam mananna berarti pemberian yang besar. Dan ayat 37 ini. Sahabat-sahabat, jadi dalam ayat 37 ini, tegasan daripada Allah SWT bahawasanya telah memberi permintaan Nabi Musa pemberian yang amat besar. Jadi tazakur daripada ayat 36 ini, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Sahabat-sahabat, begitulah juga kita senantiasa meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sesuatu rancangan kita, terutamanya rancangan dalam PRNK ini mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah SWT dan insya-Allah mendapat Allah SWT mengkabulkan permintaan kita. InsyaAllah. Dalam pengajaran surah daripada ayat 22 hingga 37 ini, sahabat-sahabat, kebergantungan mutlak kepada Allah walaupun dibekalkan dengan mukjizat yang hebat sebagaimana Nabi Musa AS, kejayaan sebenar adalah bergantung kepada doa dan bantuan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan dalaman sebelum keluaran, iaitu sebelum berhadapan dengan musuh yang zahir iaitu Fir'aun, seseorang perlu terlebih dahulu memperbaiki keadaan dalaman diri melalui permohonan lapang dada dan kekuatan spiritual. Bagaimana dalam doa 25 ayat 25 hingga 28. Tujuan kerjasama adalah untuk ibadah. Nabi Musa AS meminta Allah SWT agar dihadirkan pembantunya iaitu Nabi Harun. Jadi ini adalah merupakan satu kerjasama. Jadi tujuan kerjasama adalah untuk ibadah. Tujuan Nabi Musa meminta bantuan Harun. Bukan sekadar untuk memudahkan kerja tetapi agar mereka dapat bertasbih dan mengingat Allah dengan banyak. Di ayat 33-34 ini, kerjasama dalam urusan dunia mestilah membawa kepada peningkatan kualiti ibadah. Terutamanya Nabi Musa AS dan Nabi Harun.
Yang keempatnya, ya, Allah sentiasa memerhati. Masya Allah. Inilah sahabat-sahabat yang kita tanamkan sentiasa. Bahasanya kebergantungan kita kepada Allah SWT, kita tahu bahasanya Allah sentiasa memerhati. Keyakinan bahawa sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha melihat kami. Ini adalah dalam ayat 35. Memberikan rasa selamat dan keberanian bagi mereka yang menjalankan amanahnya. Masya Allah. Sahabat-sahabat, kita beralih pada resolusi dan tindakan kita. Yang pertamanya, ya, mengamalkan doa Nabi Musa, sebagaimana tadi, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjadikan doa Rabbi shrahli sadri tadi, ayat dari 25 hingga 28 sebagai amalan harian sebelum memulakan tugasan sukar. Tidak semesti sukar, ya sahabat-sahabat. Kalau tugasan yang mudah pun, sebagaimana kalau kita nak mengajar, dia adalah tugasan yang agak sukar bagi seperti saya lah yang tidak ada ilmu seberapa. Ya. Jadi pembentangan ataupun perbincangan, kita penting untuk memohon ketenangan hati dan kelancaran komunikasi. Ya. Jadi ini sebagaimana, ya, sahabat-sahabat, doa ini sebelum saya nak tadabbur dan tazakur ni, rasa getar sejuk. Sahabat-sahabat tidak dapat melihat saya, tapi sebenarnya saya sentiasa dalam keadaan getar. Dikhawatiri, sahabat-sahabat tidak faham apa yang saya sampaikan. Jadi dengan doa Nabi Musa ini, Rabbi shrahli sadri ini dapat memberi ketenangan hati dan kelancaran komunikasi. InsyaAllah. Sahabat-sahabat, Masya Allah. Jadi membina sokongan. Apakah relasi kita? Dan kita perlu bertindak. Membina sokongan berpasukkan, iaitu sinergi. Mencari rakan atau pasangan kerja yang berintegriti untuk saling menyokong dan mencapai matlamat. Sebagaimana Nabi Musa memohon Nabi Harun sebagai pembantu. Alhamdulillah kita dalam PNK senantiasa bekerja berpasukan. Alhamdulillah. Inilah tindakan kita, sahabat-sahabat, sebagai ahli Persekutuan Rumah Ngaji. Kita sentiasa hendaklah mendapat sokongan, terutamanya selama 2014 lagi. Pengurusi Datuk kita dapat memberi sokongan supaya kita bekerja berpasukan. Tahniah, Datuk. InsyaAllah. Yang ketiganya, muhasabah nikmat yang lalu. Kita mengambil waktu setiap minggu untuk menyenaraikan bantuan-bantuan Allah yang pernah diterima di masa lalu. Ini sebagai kita, apakah tindakan kita? Kita hendaklah bermuhasabah diri sebagaimana nikmat-nikmat yang kita dapat lain tak bukan adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertujuan untuk membina kekuatan mental dan keyakinan dalam menghadapi cabaran baru. Kita rujuk pada ayat 37. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tidak mempunyai membina kekuatan mental, Masya Allah, apa yang kita dapati adalah kemurungan. Tidak dapat bersama-sama menjayakan persawin ummah dalam PNK dan keseluruhannya dalam rumah ngaji khasnya rumah ngaji Malaysia. Jadi dalam rosi ini dan tindakan kita berani menegur kezaliman. Masya Allah. Tapi kita sahabat-sahabat, saya lah tidak berani. Jadi walaupun kita tidak berani secara lisan dan mulut, tapi kita mencegah secara hati. Jadi kita hendaklah bertindak secara berhikmah tetapi tegas. Masya Allah. Ini saya yakin dan apa yang telah ditunjukkan oleh Datuk Pengurusi kita sentiasa tegas dan mencegah
ketidakadilan di peringkat organisasi. Dalam hal ini tahniah Datuk dan AJK lain yang telah terlibat ataupun yang sedang terlibat sebagai AJK dalam PRNK. Jadi kita kaitkanlah sebab kita sekarang dalam satu organisasi atau komuniti. Hendaklah kita mengikut panduan dakwah yang diberikan Allah. Satu shot, cikgu. Satu shot. Kita di dalam satu shot. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah Datuk. Kita dalam satu saf. InsyaAllah. Lepas ni saya minta lah Datuk sambung huraian. Macam sah solat lah. Kalau sujud sama-sama sujud. Ya, Alhamdulillah. Inilah tindakan kita ya Datuk dalam pasukan. InsyaAllah. Dalam surah As-Saf. InsyaAllah. Itulah saja saya dapat sampaikan dalam visualisasi dan tindakan ini. Dalam visualisasi dan tindakan, saya minta lah Datuk nanti dapat uraikan. Walaupun kita dah kerap kali mendengar Datuk. Jadi inilah masanya yang saya rasa sebaik-baik Datuk dapat sambunglah uraian yang lebih tepat lagi, insyaAllah. Jadi insyaAllah itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya kongsikan tadabbur, tazakur dalam surah Thaha ayat 22 hingga 37. InsyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah. Maaf semua sekiranya ada teguran yang tidak menempati. Alhamdulillah satu teguran yang saya anggap ini adalah membina satu pembina insan kepada pentadabbur dan tazakur. Maklumlah kita sama-sama belajar. Alhamdulillah insya-Allah. Disudahi dengan doa insya-Allah. So doa selalu Boleh Kak Tini? Insya-Allah. Silakan. Masa pun dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, iaitu hari kiamat. Ini adalah doa dalam surah Ibrahim ayat 41. Ya Tuhanku, berilah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi syurga yang penuh kenikmatan. Itu doa ini adalah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga 85. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami, umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah. Dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ini dalam doa dalam surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Tini atas perkongsian hari ini, yang mana Kak Tini dah tadabburkan daripada surah Thaha tu. Dan yang paling penting misi kat sini yang saya nampak ialah doa tu. Doa yang mana kita selalu dah baca daripada zaman sekolah lagi sebenarnya dah
dah disarankan untuk diamalkan masa zaman sekolah dulu, masa perhimpunan beratur pagi-pagi. Antara doa yang wajib dibaca ialah doa ni lah sebenarnya. Sebab kita nak pastikan kita mampu memahami